Assalamualaikum dan hai semua. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan cara disable Pay Direct dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet supaya transaksi tol dan parking hanya menggunakan baki kad fizikal sahaja. Langkah pertama, buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet dan login seperti biasa. Langkah kedua, dekat paparan utama ini, klik pada kad, pilih TNG Card. Untuk matikan Pay Direct, anda perlu klik pada titik 3, jadi akan keluar pop-up macam ni. Kalau status sekarang enable, maksudnya tol dan parking akan tolak baki dari akaun e-wallet, bukan ditolak dari kad fizikal. Jadi untuk langkah berikutnya, klik Pay Direct. Okey, dekat sini anda hanya perlu klik sahaja butang ini untuk turn offkan fungsi Pay Direct. Seterusnya, masukkan nombor PIN 6 digit atau pengesahan melalui biometrik anda. Okey, perubahan yang dibuat akan berkuat kuasa dalam tempoh 24 jam. Anda boleh hidupkan semula fungsi Pay Direct pada bila-bila masa sahaja. Okey, setakat itu sahaja perkongsian ringkas kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.